mengucapkan setinggi abad dan tahniah kepada kontingen angkasa yang telah menganggap penuh bermaruah dan berhormat sekali lagi pada sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia yang ke-68 Peringkat Kebangsaan 2025 di Putrajaya. Pahit ketir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu wajar standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu kembali sekamekar bawah bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya, namun tak semua miliki tuah. Engkau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini standing in the eyes of the world hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu wajar standing in the eyes of the world. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes of the Alhamdulillah, Angkasa sekali lagi dapat menjalankan aktiviti ini dengan baik dan sempurna, dan kita harap kita akan dapat laksanakan pada tahun-tahun akan datang. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih lah, terutama kepada anggota Lembaga Angkasa dan pengusaha tertinggi Angkasa kerana memberi sokongan yang padu kepada kontingen Angkasa untuk sama-sama meraihkan hari yang penuh bersyaraf. Alhamdulillah, kontingen Angkasa yang telah memberikan komitmen yang amat tinggi dalam menjayakan kontingen Angkasa ini. Terima kasih Angkasa dan terima kasih kontingen Angkasa. Anda semua terbaik. Ingin saya ucapkan tahniah kepada kontingen pada tahun ini. Semoga semangat dan sokongan daripada pengurusan dapat diteruskan. Saya Mazlan daripada Institut Koperasi Malaysia dan ini adalah kali kedua saya menyertai Angkasa di perayaan ini.
program ni memang terbaiklah. Segala perancangan dan juga latihan yang telah dibuat, insyaAllah kita sama-sama memperkasakan gerakan koperasi di Malaysia bersama-sama Angkasa. Kami daripada KRIS, Koperasi Sukarelawan Rakyat Selangor Berhad, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami terharu dengan apa yang telah pun disediakan oleh Angkasa. Kami banggalah dapat join pembarisan tahun 2025. Harap-harap tahun depan kita dapatlah join lagi ke? InsyaAllah. Terima kasih kepada pihak Angkasa kerana memberi peluang kepada saya pada tahun ini menyertai skuad kebangsaan. Dan saya merahaikan rasa terharu saya kerana ini adalah kali pertama saya dapat menyertai dalam seumur hidup saya. Alhamdulillah, ini first time saya join. Sangat-sangat excited dan sangat seronok untuk berada di sini. Ni dah kali kedua, so saya macam biasa seronok. Pengalaman saya masuk kawat ni, dia menaikkan semangat serta disiplin lah. Overall sangat best. Dia dapat semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Di samping tu dapat memupuk semangat Persatu Padu. Banyak ribuan terima kasih kepada Angkasa Kerana memberi peluang pada kami untuk menyertai pembarisan pada tahun ini. Sungguh besar makna bagi kami kerana kita dapat lihat agensi yang ada dalam pembarisan ni menunjukkan semangat yang luar biasa lah. Merdeka! 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 Terima kasih Angkasa. Angkasa!